Ni dia mirror daripada Soulfili. Rapi no. Kita kembali dengan racun jajan RSX Part 4. Ni dia side mirror daripada Soulfili. Baru-baru panas-panas paknya. First impression bila aku pegang side mirror ni, material dia memang premium. Dari material sampai setiap ligamen-ligamen dia pusingan memang cun. Okey, jom kita pasang. Nak pasang pun tak payah nak ini pakai IT, pakai ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Pendek kata cukup sekadar merendah diri je. After that, kita buang side mirror yang lama tu. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Bukan apa, satgi kenang lama-lama buat habis ayak mata. Side mirror ni boleh adjust dekat 3 tempat. Yang penting adjust bagi ketat elok dekat semua tempat. Dahsyat. Ni aku dah pasang. Ni yang Soulfili. Ni yang lama. Kenapa aku kata yang best? Yang lama ni sebenarnya ni hiasan dah, tak nampak apa pun. So hak yang ni dia besar. Dan kita boleh adjust So boleh nampak. Boleh juga lah cermin diri. Ini nak cermin diri pun tak nampak. Dan dia boleh adjust. So memang function. Dan dia punya design memang nampak smart. Sekali aku belanja. Hasil dia memang smart dan premium. Barulah orang kata ada anjakan paradigma dekat motor. Mantap. Jangan lupa follow, like dan share untuk video yang seterusnya.